Hai hampa, Assalamualaikum. Hari ni Mak Tok nak buat inti kelapa, inti manis. Ni Mak Tok nak buat bismillahirrahmanirrahim. Masukkan air dulu dalam 1 cup. Lepas tu masukkan gula kabur ni ataupun gula Melaka lah. Patut dah potong-potong 2 ketul. Dua ketul gula Melaka. Dah potong-potong nak bagi cepat ni, cepat dia hancur. Lepas tu masukkan gula putih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu terus masukkan garam. Masukkan garam, 1 sudu teh. Lepas tu masukkan daun pandan. Kena bagi gula ni hancur dulu. Gula 2 cup. Gula putih 2 cup. Gula Melaka ni 2 ketul. 2 ketul yang bulat tu. Gula Melaka ke gula kabur pun ada orang panggil. Tapi kalau sahabat suka manis, sahabat boleh lah lebihkan gula putih. Kalau nak pakai gula merah pun boleh. Campur pun boleh. Tapi Mak Tok pakai gula kabur je lah. Kalau sahabat nak pakai gula merah saja pun boleh. Okey, Mak Tok nak masukkan gula batu. 1/2 cup je gula batu ni. Gula batu ni kalau nak bubuh masak sekali dengan gula putih pun boleh. Masukkan kicap 1 sudu teh. Kicap apa pun tak apa. Kita nak bagi dia gelap sikit. Kalau letak dengan kicap ni dia lagi gelap, nampak cantik lah. Sekarang kita nak Bismillahirrahmanirrahim, nak masukkan kelapa. Kelapa ni Mak Tok pakai 2 biji kelapa parut. Dua biji kelapa yang diparut. Okey lah, tu dah cantik dah colornya tu. Kalau rasa sahabat nak gelap lagi colornya kan, sahabat boleh letak lagi kicap lagi sikit. So tak nak gelap-gelap, okey lah. Sahabat kena kacau ni sampai kering. Sampai dia kering tu baru. Lepas tu kalau nampak dia seru yang macam ni sikit kan, sahabat boleh lah nak letak tepung pulut ke tepung gandum ke sikit lah bagi dia melekat. Inti kelapa ni hampa boleh buat kuih macam-macam. Hampa boleh buat tepung bungkus, buat apa ni, kuih koci, ketayap, lepas tu bolu inti. Boleh buat macam-macam. Ini dah kering dah ni, nampaknya dah kering dah. Airnya tu dah kering, jadi Mak Tok boleh lah nak masukkan tepung pulut. Tepung pulut lah, nak bagi dia melekat. Lepas tu kita kacau. Masukkan lagi 1 sudu. 2 sudu tepung pulut okey lah, sebab tepung pulut ni dia liat sikit kan. Lepas tu kita masukkan 2 sudu pun dah cukup dah. Kita kacau lah sampai dia bati, sampai dia kering. Okey, dah siap. Okey, sekarang dah siap intinya. Nanti Mak Tok nak tunjukkan Mak Tok nak buat kuih pula. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.